Jajah British macam ni, kerasnya, jahatnya, yang patut diangkat dalam sejarah kita. Tapi bila kita baca, dia jadi kerajaan. Dia jadi kerajaan. Tengok dalam buku kita ni. Mula macam mana? Gambaran British macam mana? Darurat saya ambil contoh. Dia jadi hero. Dia lawan komunis. Wahlah komunis tu kawan dia. Yang dia jadikan masa. Dia tipu. Komunis ini pertubuhan sah. Gerakan Merdeka pertubuhan tak sah. Siapa yang sahkan British? Komunis pun kata, kami tak mahu lawan British. Kami nak masuk pilihan raya, tubuh kerajaan bersama British. Itu kata Cimpeng dalam buku ni. Nasib baiklah Cimpeng ni. Allah bagi panjang umur boleh tulis. Baru dia mengaku dia tak lawan British. Senang kerja saya. Untuk saya debat, Cimpeng kata dia tak lawan. Yang kamu kata komunis akad sejahtera, di mana bukti komunis akad sejahtera lawan British? Yang kita belajar di sekolah ni. Darurat. Melencur sikit. Tak apalah, saya tujuan tak nak tumpu bengkok dah. Tak pergi pada anda. Nak serah anda ni supaya anda balik insaf, taubat dari aspek sejarah. Kita dah tak ada dah kekuatan sejarah ni kerana buku-buku tak berpihak pada kita. Sejarah kita negatif. Istilah, konsep, imej, konstruk itu fakta. Semua tak berpihak kepada kita kerana kita ambil daripada penjajah. Sekarang ni tugas kita ialah kita kembali, kita kena baca balik, lihat dari sudut kita. Macam mana kita nak buang sejarah ini? Lihat dari sudut kita. Macam mana kita nak buat? Inilah pengalaman yang saya lalui. Dulu saya macam ni lah. Oh, ini pembesar-pembesar ni gila kuasa lawan British ni kerana cukai saja. Padahal logik dia lah, apa masalah kalau lawan British kerana cukai? Ada masalah kat situ. Tapi kita fikir logik kita, tak guna punya pembesar lawan British kerana cukai. Dia jadi satu masalah. Dia jadi seolah-olah, okey, pembesar ni lawan British kerana RM1. Apalah RM1 lawan British. Padahal betul dah dia lawan British kerana RM1. Jangan tengok kerana RM1 tu, tengok dia lawan British. Jadi kita kena ubah makna sejarah. Saya ulang balik. Sejarah yang kita belajar ni bukan fakta. Bukan nak tahu tahun sekian, bukan nak jawab Datuk Onlat buat apa, bukan nak tahu tubuh ni apa, perjanjian macam mana. Bukan itu yang patut kita belajar. Ini kalau kita belajar, kita akan pergi pada sejarah British. Kita akan jadi rakyat British. Kita akan justify kerana sejarah macam ni justify.